Jangan lari terawih, jangan waktu tak cukup. Ingat molek puak kita semua ni. Kalau nak terus heret, malah. Jangan kalau masuk syurga kak. Dia nak masuk syurga jangan. Kerana Nabi kata man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa dia semaya malam di bulan Ramadan, iaitu semaya tarawih dan sebagainya, orang ni diampunkan dosa 58. Kalau puasa cukup 30, 60 kali Tuhan ampun dosa kita di bulan Ramadan. Tak ada bulan lain, tak ada. So carilah nak lebih pada bulan Ramadan. Pahala kita puasa pula Allahu Akbar. Siapa Tuhan tak royak aku? Siapa Tuhan tak royak aku puasa banyak mana kita duk puasa seorang ni? Amba puasa tu ime, puasa tu khatib, puasa orang kampung puasa. Hidup puasa bulan Ramadan Tuhan tak royak bocik-bocik ui. Tuhan tak royak banyak mana? Hak lain Tuhan royak. Tuhan gana ambil di 10 sampai ke 700. Sampai ke 700. Hak lain malaikat puasa Tuhan tak royak, tak masuk dalam tu. Hanya Tuhan kata wa ana ajzi bihi. Orang puasa aku nak uri balasan. Tak. Berapa Allah tak royak. Hanya dia kata aku nak uri balasan. Aku nak balas ke orang puasa. Banyak mana tak ada royak. Ning ulama kata puasa ni Allah pahala besar. Tuhan susu akal dia. Panak lagi kita tasik lagi tapi sabit Tuhan awak mari bulan Ramadan Allahu Akbar. Dosa tak ada, pahala banyak. Haning Tuhan awak masuk kita umat Nabi Muhammad surga ni. Kita duk liar lagi. Duk lapan neraka. Bulan puasa mari duk isap rokok tak tembak. Dua makan nasi ke celah-celah. Celah-celah kedah. Mulapan neraka. Tuhan ni gak mudah lah syurga. Banyak tu yang kita boleh buat syurga dah. Tak ada kena letih tu bik peluh tok supaya orang duk gaji kayu toh muat tak kereta buruk tu dak ni. Ning no ayat tu syurga. Patut si lagi tak ada kecek Bo mun masuk syurga peri. Pas syurga peri bukan syurga cemu. Syurga Allah Taala. Tu no ayat tu. Tuhan nak wi kita buat banyak tu kita boleh buat lagi. Pukul 9 lebih boleh 30 rakaat dah. Datang-datang bergaduh nak pergi makan suntang pula. Saning tu. Makan habis rain dah buka puasa. Nak jeluak dah. Nak pergi pula dah. Apa ni? Ning nak ayat nafsu kita. Nafsu kita. Sabit Tuhan ni melia lah. Sampai tamat habis setan-setan takut ganggu kita. Nak ui kita ibadat molek sepenuh tak ada setan. Ni amun nak royak ui peheh buat kita nak masuk ke dalam jiwa kata begitu besar Ramadan. Begitu besar, begitu agung sekali. Mu ambillah apa yang diajarkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Tu nak ayat kata. Kalau tak say lagi mana tamu tolak syurga lah. Mundur lapan neraka lah. Tu. Mana mu tak ada nak ahli syurga. Bawa masuk lek kubur esok menapa di mereka. Tak ambil. Aglinya sangat leping. Tu baru khabar. Ni nak royak apa ni? Nak royak kata ning lah buti syurga Ramadan. Tuhan lagi yang panggil dengan panggilan Allah kepada kita panggilan istimewa. Panggilan istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Capak bagi kita Ramadan ni. Kutiba alaikumusiyam. Difardukan atas kamu itu puasa. Jadi Tuhan cakcung kepada orang beriman. Kalau Tuhan kata ya ayyuhan nas,
Hi manusia, kutiba alaikumus siyam, difardukan atas kamu itu puasa. Masuk habis edeng ecai sumpah masuk habis. Tu. Kalau Tuhan panggil lagu tu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, masuk habis. Hak kepala hitam je lah belakang. Topek siya kabu keling Amerika masuk habis. Ni dah. Tu nak ayat tu. Tu nak ayat kata Tuhan ni panggil. Ni panggil le istimewa. Panggil le istimewa cepat orang beriman je. Tu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hak tak beriman tak masuk dulu lagi dah. Edeng-edeng tak masuk. Sumpang tak masuk. Lee Kuan Yew tak masuk. James Baker tak masuk. Tu nak ayat kata untuk kita yo, untuk buat kita yo dalam dunia ni. Ni tanda Tuhan kasih dan manja. Panggilan manja, panggilan lembut kepada orang-orang yang beriman. Hani ingat mulai tak ada dah kita. Hani siapa tambah apa setel tak nak kecek lah. Katuk pintu neraka, buka pintu syurga. Ni di malam pertama malam ni. Tuhan suruh malaikat tu buka pintu syurga. Suruh malaikat katuk pintu neraka. Suruh Jibril tu tambah habis setel-setel. Haning nak ayat tu. Haning nak ayat tu kelebihan Ramadan.